Restoran mamak yang besar-besar pekerja sampai 20, 30 orang. Barbershop dekat area rumah saya pula ada 3 pekerja daripada India. Management kondo ni pula ada 14 orang pekerja daripada Nepal. Macam-macam bangsa ada, memang harmoni. Orang pun pemilik bisnes yang besar. Soalan dia simple. Nak cari pekerja asing yang sah ni sebenarnya kat mana? Dekat sini ramai majikan yang blur. Termasuklah saya. Nak mohon kuota satu tempat, nak bayar levy pula tempat lain. Nak tanya soalan, jawapan kena tunggu lama. Tapi sekarang ni semua masalah dah selesai dekat satu tempat je. One Stop Center OSC di bawah KDN. Dan bayaran dia pula adalah untuk tahun pertama sahaja secara online. Berapa revenue yang kena ada untuk ambil pekerja asing ni? Tak semestinya kena tengok daripada jumlah pendapatan. Kriteria yang ditetapkan kena ikut sektor yang kita pohon. Jadi kita sebagai majikan kena tengok scope of business sendiri. Dekat OSC ni majikan boleh urus macam-macam. Contohnya permohonan kuota, nak tukar majikan, tukar lokasi, tuntutan bayaran balik levy tahun pertama, inspektorat dan juga pematuhan. Pegawai pun akan buat pemeriksaan dekat tempat kerja. Khidmat nasihat pun ada juga diorang provide. Lagi senang ni OSC dia cover banyak sektor. Kilang, restoran, dobi, pelancongan, pembinaan, pertanian, ladang. Semua manpower untuk sektor-sektor ni mereka boleh provide. Asalkan kita ikut saluran yang sah, semua jadi mudah. Tak perlu lagi ambil pekerja yang tak ada permit, yang lari-lari, cari ejen yang tak sah. Semua urusan pekerja asing ni sekarang ni boleh settle dekat satu tempat je. Nama dia OSC. Kalau korang ni majikan yang besar, perlukan pekerja daripada luar negara dan nak tahu lebih lanjut, boleh terus ke moha.gov.my.